So, hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Farisun Nori Motovlog. So, hari ni kita dekat kilang Enforce. Mereka mempreview motor ini secara official kepada tim-tim media. Dan kita dapat tengok sendiri motor ni depan mata. Dapat pegang-pegang, dapat rasa-rasa. Hari tu kat MBS ada pegang-pegang, tak ada rasa-rasa. Yang kita dapat rasa, kita dapat duduk dan kita dapat tengok macam mana motor ni punya reaction. Cuma motor ni tak dibenarkan untuk dihidupkan, untuk dengar exhaust ke apa, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab motor ni dia untuk di preview sahaja. Jadi kalau untuk media-media kita boleh rasa, boleh duduk, boleh tengoklah macam mana. Jadi jom kita let's go satu persatu apa yang ada dekat motor ni. Jom. Bapak keras tu steering dia. Kuasa damper dia ni memang dia dah buat. Ui ai. Bapak boleh tahan ke motor ni? Dia punya berat. Tapi damper dia keras betul lah, damper dia. Okey. Alright guys, so kat depan kita sekarang ni adalah ZX Motor 800RR yang telah dipreviewkan dekat media. Terima kasih Enforce bawa kita depan mata tengok keindahan, kecantikan motor ni memang sangat-sangat cantik lah. Alright, so first kali aku nak pergi dekat bahagian depan dia. Okay, motor ni sebenarnya dia memang dibuat untuk track purpose lah. Okay, memang gila lah. Motor ni pun daripada pihak official ZX Motor pun cakap motor ni bukan motor biasa, memang kena ada orang pengalaman baru boleh bawa jentera dia ni. So macam korang tengok motor dia ni, base dia ni macam ada satu motor Jepun tu kan. Kan macam yang macam brand H tu kan. So aku boleh nampak dia macam kat arah itulah. Okay, so first kita tengok kat depan ni, ini tempat dia masuk angin lah, airflow dia. Okay, ini airflow dia. Dan korang boleh nampak lampu dia menggunakan lampu projector LED, ada 4 biji. So agakkan aku lah memang akan clear lah pada waktu malam, memang clear. Dan motor ni datang sekali dengan wheellet yang besar. Korang boleh nampak lah wheellet kiri dan kanan dia memang besar gila. Dan untuk bahagian depan dia datangkan sekali dengan fork. Okay, fork ni aku tak tahulah fork ni macam satu B-Turbo ke, KYB ke, ataupun Juan ke, aku pun tak tahulah. Kecalan rumah identity dekat sini. Okay, tapi dia datangkan sekali dengan dia datangkan dengan USD fork lah. USD fork. Dan brake dia tak ada brand. Tapi brake dia ni, brake system dia ni, walaupun dia punya caliper tak ada brand, tapi dia bekerjasama dengan Ningbo Brake. Okay, Ningbo Brake ni antara brand yang sangat terkenal dekat China. Dan Brembo pun dah kerjasama dengan orang. Korang boleh search Ningbo Brake, korang boleh search. So kalau korang nak tahu logo dia macam ni, logo dia macam ni. Ni logo dia macam ni, Ningbo Brakes. Ni korang boleh search. Korang boleh search. Dia punya logo dia macam ni, Ningbo Brakes. So Ningbo Brakes ni antara top brand lah dekat China, dia punya brake. So motor ni dia pakai. Dan macam korang tengok dekat motor ZX Motor ni, semua brand-brand China yang berkolaborasi. Daripada segi dia punya sistem, daripada segi dia punya braking, apa sajalah benda-benda dekat sini, semua China punya kolaborasi. So kalau korang tengok yang menang dekat WSSP tu, inilah dia motor dia. So kita boleh nampak kat sini China dah mula ada motor yang boleh memberi saingan kepada brand-brand Europe juga. Dia punya bahagian kokpit ini memang racer punya lah. Kalau aku pakai motor ni mungkin kena buang perut aku. Kena buang perut, boleh bawa lah. Malangnya motor ni tak boleh hidup sebab dia dah disimpan kuncinya. Kalau tak habis lah, kena rem je motor ni. Okay, so ini dia punya brake master pump. Okay, ini semua dah brand-brand orang lah semua ni. Dia dah ada datangkan dengan damper, dia dah ada sekali. Dan paling best sekali, surprisingly, motor ni ada auto cruise bang. Motor ni ada auto cruise. Motor track tapi ada auto cruise. Macam mana ni? ZX Motor ada auto cruise, maknanya motor ni boleh buat touring. Motor boleh bawa touring. Okay, so motor ni dia didatangkan dengan spek racing. Dan yang menariknya pasal motor ni, korang tengok exhaust dia. Exhaust dia sangat menarik. Ini bunyi sangat garang. Siapa yang ada dekat MBS hari tu, korang boleh dengar lah bunyi dia. Memang sangat-sangat menarik lah bunyi dia. Dan untuk tayar belakang dia memang besar, memang track purpose lah, 190. Okay, 190 55. So memang besar lah tayar dia. Kau tengok tayar dia. Ini nak beli sekeping, nak beli sebiji pun bang, mahal bang, 900-800 bang kalau betul-betul yang performance track. Okay. Dan untuk bahagian belakang, korang boleh nampak dia ada tempat masuk airflow dekat sini. Alright. So motor ni secara overallnya sangat-sangat dinantikan oleh rakyat Malaysia. Dan
Kalau korang boleh tengok dekat bahagian dia punya gear belah sana. Okay, bagikan korang tengok kat sini. Dia ada quick shifter guys. Ini standard lah memang quick shifter dia. Quick shifter dia jenis macam ni. Untuk bahagian enjin motor ni, dia secara roughly dia adalah 800cc, menghasilkan 113 horsepower. 0 ke 100 dalam 2.3 second saja. So dia memang gila lah. Memang gila lah motor ni. Aku rasa kan, siapa bawa motor ni memang korang memang padu lah. Rakyat Malaysia, siapa yang bawa motor ni, korang memang padu. Okay, sebab apa? Motor ni sangat gila, agresif. Orang luar negara cakap motor ni gila. Kalau korang kat Malaysia bawa motor ni, korang beli motor ni nanti, kalau bila dah masuk launching Malaysia nanti, memang power. Cumanya persoalan sekarang, bila dia nak bawa masuk? Cuba korang komen kat bawah. Agakkan korang lah, bila Enforce nak bawa masuk motor ni? Cuba korang komen kat bawah. Alright, aku tengok korang macam mana orang badan besar bawa motor ni punya bentuk. Okay, sekarang kita naik. Oh, menunduk habis weh. Menunduk habis. So inilah bentuk dia. Okay, memang attacking lah. Ini attacking lah. Bagi aku, kalau aku lah bawa motor ni nak pergi touring, sakit aku dengan tangan, pinggang aku semua sakit ni weh. Confirm sakit. So perut kena buang dulu. InsyaAllah aku boleh bawa motor ni. Okay, so inilah bentuk dia. Memang attacking lah. Memang untuk racing lah. Ini kalau orang kaki racing, kaki track, aku rasa memang dia suka gila motor ni. Sebab kan, memang gila lah motor ni. Korang mana yang berminat, boleh tunggu dulu motor ni keluar. So macam aku cakap, cuba komen kat bawah, bila agak-agak korang motor ni boleh keluar. Alright, tapi motor ni walaupun dia untuk track purpose, kau tengok kat sini ada apa. Sini ada, nampak ni, ada USB charger juga. Ada USB, ada Type-C. Mantap. Dia tak melupakan rakyat Malaysia guys. Dia tak lupakan rakyat Malaysia. Okay, so inilah dia bentuk dia. Motor ni ride by wire. Okay, tapi itulah ada auto cruise. Aku tak boleh terima lah, motor track ada auto cruise. Macam mana rasa? Okay, motor ni kalau ikut atas kertas 173 kilo. Tapi 173 kilo dia boleh tahan kat berat. Kalau nak tolak tu, ya Allah, ambil tenaga juga Okay, so alright guys, jadi inilah dia ZX Moto. Okay, yang dah di-previewkan oleh Enforce kepada media-media. Terima kasih Enforce dah bawa kita bawa motor yang cantik ni. Jadi guys, macam mana? First kali aku tanya korang, berapa harga yang patut kita jual dan bila patut Enforce bawa masuk? Cuba korang komen kat bawah. Jadi itu saja video saya. Jumpa korang pada next vlog. Bye bye. Peace yo. Assalamualaikum. Ciao.